Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada komen kecil di sini bersama saya. Okey. So, kita bersama dengan sebuah jentera daripada Yamaha. Itu jentera Yamaha Y15 ZR. So motor ni spek 63 yang saya difahamkan lah. Powered by ECU Red Leo dan pomen dia adalah Aquapack, ada dekat situ. Nama bengkel 4 Square Resources. And then marilah kita bertanya pada pomen sendiri. Ya. Mari kita tanya pomen lah. Apa spek motor ni? Cerita sikit. Touch up spek 63. Saya nak modi lah, back pressure. Itulah. Biasa je. Biasa. Orang tu buat kerja. Saya set Datuk nak pergi ride. Ya. Saya kalau budak muda tak pakai spek ni. Saya besar lagi. Dia besar-besar lagi lah. Orang muda ni orang muda. Tu level veteran. Okey, tafadhal. Okay. So dia bawa dua buah jentera. Motor ni lagi sebiji. Yang motor touring tu dia tu. Jadi kita nak tengok macam mana performance motor ni. Tengok macam mana exhaust, back pressure, exhaust apa ni? Hypertech. Jadi kita nak tolak dia masuk dalam, kita nak tengok macam mana performance motor ni, nak tahu result dia, stay dengan saya sehingga akhir video. Jom kita layan sedikit proses tuning motor ni dekat dalam sekejap lagi. So stay tune guys. Jom kita tolak masuk dalam. Alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni.
Sorry ya guys. Duduk depan kipas guys. Panas. Cuaca panas sekarang kan. Jadi motor ni kita orang senang cakap unexpected. Dia jadi macam tu. Untuk adjust bisu. Hypertech. Okay. Jadi dia pun dia malas kat bawah. Tapi dia rajin di atas. Okay. Kita pergi kepada horsepower dia. Horsepower terhasil adalah sebanyak 30.09 horsepower, torque 15.57 foot-pound. Wow. Itu dia. Motor ni spek 63 je. 63 keluar sama power dengan 65 standard modi. 63 jack ke? Tak ada. Jom kita pergi tanya Pomen. Pomen? Apa Pomen? Kita nak tanya sikit. Muka blur. Jangan cakap kita je mengantuk. Dia pun mengantuk. Awak muka mengantuk. Belum kecil yang ngantuk. Belum kecil kan? Belum kecil. Apa dia? Main lah. Nak tengok. Apa dia? Main lah. Main. Mana? 60. Assalamualaikum. Salam. Tester. 1, 2, 3. Apa dia? Horsepower banyak tu. Macam mana? 30.0. Berapa tu? 9. Okey tu. Apa tu? Teropong tak teropong? 15. 13 ke 15 tu? Aku ternampak. 15.57. Setengah dia bagi ya. Okey lah. Nak ni. Saya pengam tu. Ke nak pinjam? Tegak. Yang 5 tegak Willy tak? Tak tahu lah. Tak Willy tak kawan. Macam gitu Tak Willy tak kawan. Dia kena cuba. Dia kena Pomen sendiri try. Dia tak cakap. Kita bukan kaki Willy. Ni sisik veteran. Saya ni bukan muda punya orang. Ya. Sisik veteran bagi jalan-jalan dengan dia punya CEO tu, Datuk tu. Boleh follow 65 ni. Dia tak boleh jadi part 2. Okey gelak lu. Inilah Pomen masuk air. Okey. Jadi korang nak hantar motor ke Foursquare Resources, boleh contact aku Apek. Nombor ada dekat description box di bawah. Kedai dekat mana Apek? Kajang kan? Sungai Long. Alright. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan boleh hubungi Defy dan Lab. Nombor ada dekat description box di bawah. Nombor tu tak boleh call biasa. Kalau nak call ataupun WhatsApp sahaja. Call guna WhatsApp ataupun chat guna WhatsApp. Jadi terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Anik Comeback dan juga Defy dan Lab. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Hanif Anik Comeback. Jadi alamak, tekan masuk gear. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju di jalan. Assalamualaikum.